Setiap minggu, pasar malam menjadi nadi ekonomi komuniti. Deretan gerai, suara tawar-menawar, aroma makanan, semuanya mewarnai suasana malam. Namun, di sebalik kesibukan itu, satu seruan sering tenggelam, panggilan untuk menunaikan solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bila azan berkumandang, ramai yang terhenti seketika, mencari ruang untuk bersujud. Tetapi yang ditemui hanyalah kaki lima, lorong sempit, atau ruang kosong di celah-celah gerai. Tanpa kemudahan asas, solat menjadi cabaran. Solat bukan pilihan, ia keutamaan. Proyek KIT 5.0 merupakan sebuah inisiatif inovatif yang direka khusus untuk memenuhi keperluan umat Islam dalam menunaikan ibadah, terutama di kawasan yang tidak mempunyai kemudahan surau seperti di tapak pasar malam. Ia dilengkapi dengan tempat wuduk yang mesra pengguna bagi lelaki dan wanita. Ruang menunggu yang selesa untuk memberi keselesaan sebelum dan selepas solat, serta ruang solat yang bersih, luas dan kondusif. Ia mudah dipasang tanpa memerlukan kepakaran teknikal, cepat disimpan selepas digunakan, dan cukup ringan serta kompak untuk dibawa ke mana-mana menggunakan kenderaan biasa. Sistem lipat dan modulnya direka supaya menjimatkan ruang dan masa, menjadikan ia sangat sesuai untuk operator pasar malam, penganjur acara, atau pihak berkuasa tempatan yang ingin menyediakan kemudahan solat sementara dengan cara yang efisien dan teratur. Dengan gabungan rekaan moden, praktikal dan patuh syariah, proyek KIT 5.0 bukan sahaja memenuhi keperluan asas ibadah, tetapi turut mencerminkan keprihatinan terhadap kesejahteraan rohani masyarakat, di mana sahaja, pada bila-bila masa. Lebih daripada itu, rekaan dan susun atau proyek KIT 5.0 sangat menitikberatkan aspek privasi dan penjagaan aurat wanita, menjadikannya pilihan yang ideal bukan sahaja untuk kegunaan komuniti setempat, malah untuk mana-mana lokasi yang memerlukan solusi ibadah bergerak yang praktikal, selamat dan terjaga syariatnya. Dalam dunia yang semakin pantas dan kompleks, keperluan menyediakan ruang ibadah yang fleksibel dan mudah diakses menjadi semakin mendesak. Proyek KIT 5.0 muncul sebagai solusi holistik yang bukan sahaja memudahkan urusan ibadah umat Islam, tetapi juga mencerminkan komitmen kita untuk memastikan kesejahteraan spiritual sentiasa diberi tempat, walau di mana jua berada. Inisiatif ini bukan hanya satu kemudahan, ia adalah pelaburan sosial, satu bentuk dakwah senyap, dan satu langkah maju dalam membina masyarakat yang seimbang antara keperluan dunia dan tuntutan akhirat.